I cuma tahu apa hubungan dengan dia. Kenapa nak bagi asid kat muka I? Simbat asid? Bila? Siapa? Nora? Yelah, masa saya tunggu kat luar, tiba-tiba ada delivery datang. Rupanya Nora tengah menyamar. Dia simbat asid dekat muka I. I elak lah. I belasah dia. Tiba-tiba Aunty Masira keluar dari kereta, marah-marah I. Tak, sekarang ni macam mana dia orang tahu yang kau dah balik? Mana I tahu, antara you dengan ayah lah terpas cakap. Maknanya ya, dia orang ni nak simbat asid dekat Irina ni. Oh, hajar betul. Mesti Masirah pun terlibat. Gila dia orang ni Jap. Sebelum ni, apa I cakap, satu pun kau tak percaya. Engkau jangan main-main boleh tak? Kamu ni apa? Reka-reka cerita ke apa? Ini benda serius ni. Kamu main-main ke apa ni? Bukan main-main, tapi bila dengar nama Rina, bukan main lagi duduk lompat gelabah. Macam Rina tu penting sangat dalam rumah ni. I ni isteri yang sah, menantu yang sah. I balik pada Kemalangan, bukan main kau nak halau kau dari rumah ni. Dah lah, kau tak payah nak play victim lah. Engkau sendiri yang lari pada aku kan? Apa hubungan you dengan Rina? Tak ada apa. Kenapa? Kamu cemburu ke? Tak, kau tak berhak pun nak cemburu lah. Engkau yang lari tinggalkan rumah ni. Engkau ni selama ni tak pernah pun jadi isteri aku. Dan kita ni tak pernah hidup macam suami isteri pula. Jadi kau tak payah nak salahkan aku kalau aku ni jatuh cinta ke nak kahwin dengan perempuan lain. I tak kisah kalau you nak kahwin dengan perempuan lain. I reda sebab I salah. I bukan isteri terbaik untuk you. But not Arina. Apa maksud kau nak Arina? You buta ke? Dia tu kembar I lah.